Cuaca hari ni macam nak panas pun ada, sebelah ni nak hujan pula. Okey, tak apalah. Jom kita tuai timun kita untuk first time dan periak kita ni sikit. Satu je saya nak ambil, satu ni masih muda lagi, kita tunggu dulu. Dan satu biji tu saya nak biarkan dia tu nak jadikan benih. Kemudian macam biasa saya nak tuai cili-cili saya ni hari-hari dapat dia masak. Dan suami saya suggest untuk buat sos. Nanti saya akan buat video. Kalau jadi sos tu saya akan share, okey? Ini cili padi saya ada banyak pokok, tak silap saya ada 5-6 pokok kot. Ini lagi dia tumbuh sendiri. Saya tak tanam ni, saya tak tahu dari mana asal dia tumbuh, saya jaga je. Ini pun sama, meriah buah dia memang. Ini cili besar, ini burung yang dah makan. Tak apalah buang je lah. Dan ini cili padi selalu jual dekat supermarket tu. Ini pun ada beberapa pokok saya tak tanam. Biar je lah dia tumbuh kat situ. Kat mana-mana dia orang nak tumbuh, biar je lah. Saya jaga. Yes, dapat. Ini terung purple saya ambil sikit. Ini pun ladybird makan dia punya buah tu. Sebab tu dia macam ada yang macam kudis saya bagi saya tahu. Ini terung purple bulat belum masak. Ini tomato cherry saya dah masak. Saya ambil 2 biji yang dah masak tu. Ini je lah hasil kita hari ni. Taklah banyak sangat.